Hai, Assalamualaikum. Jumpa lagi anda bersama saya hari ini, petang ini dengan Cikgu Afifuddin. Okey, kalau dah nampak muka saya ni, pastinya anda tertunggu-tunggu teknik yang terbaru ataupun teknik asas hoki. Kali ni kita nak belajar apa? Kali ni kita nak belajar tentang pukulan asas hoki. Episod sebelum ini kita telah mempelajari tentang slap. Okey, jadi ayo kita mulakan tanpa melengahkan masa. Kita mulakan pembelajaran kita pada hari ini. Pertamanya, pastikan grip anda betul. Okey? Bila kita nak pukul, kita akan menggunakan grip macam ni. Nampak pergelangan tangan macam ni. Rapat. Jangan senggang macam ni. Kena rapat. Okey? So kedudukan kaki yang tidak terlampau besar, mengemukakan kaki seluas bahu. Okey, sama juga bola tidak terlampau jauh dengan anda. Kalau jauh macam mana anda nak pukul, anda pukul angin je nanti. Okey, kalau dekat nanti anda akan pukul kaki sendiri. So, yang sedang-sedang aja ataupun satu kayu, ini adalah asas pukulan. Yang pertama, hayunan mestilah dari belakang ke hadapan. Okey? Hayunan mestilah ke belakang ke hadapan. Yang kedua, grip anda tentulah macam ini. Tak boleh macam ini. Yang ketiga, dekat mana bola nak disentuh ketika memukul? Di sini ke? Di sini ke? Di sini? Dekat mana? Dekat sini. Okey? Ini adalah asas. Kena ingat, ini adalah asas. So, make sure sentuhan bola berada di sini. Okey, tengok. Ini dah paling asas. Tengok dan perhatikan postur badan cikgu. Tangan, kedudukan kayu, kedudukan bola, kedudukan bahu dan kedudukan dada. Tidak boleh terlampau menegak. Okey, tidak boleh terlampau menunduk kecuali slap. Dalam episod sebelum ini, kita slap memang kita akan tunduk, tapi tidak dengan pukul. Pukul, pastikan tutup blade. Jangan buka. Pastikan tutup blade anda. Dan kita akan mula memukul. Ready? Nampak? Nampak? Anda tidak boleh melepasi kayu seperti ini. Simple sahaja daripada ke belakang. Jangan roti canai. Roti canai salah. Ada orang buat macam ni. Tak boleh. Okey, ada orang buat macam ni. Tak boleh. Simple. Buka ketiak. Macam tu saja. Tengok, perhatikan. Perhatikan. Okey, perhatikan. Okey, sekali lagi. Sekali lagi perhatikan. Nampak? Simple kan main hoki? Senang tak nak main hoki? Kenapa takut sangat nak main hoki? Guys, ayo main hoki. Sukan Kebanggaan Malaysia ranking ke-10 dunia sekarang. Siapa lagi nak bangga pasal hoki Malaysia kalau bukan kita? Okay guys, Cikgu Afifuddin, former ex-state player untuk Negeri Sembilan dan juga Johor. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bye-bye.